Pernah tak kita terfikir macam mana cara paling baik nak ajar benda baru pada seorang kanak-kanak? Sebenarnya, kuncinya bukan pada apa yang kita nak ajar, tapi pada apa yang mereka dah sedia tahu. Jom kita sama-sama terokai macam mana nak bina satu jambatan pembelajaran dari dunia yang mereka kenal ke alam pengetahuan yang baru. Okey, jom kita fahamkan benda ni betul-betul. Setiap kali seorang pelajar tu melangkah masuk ke dalam kelas, mereka tak datang dengan tangan kosong tau. Mereka bawa seluruh dunia mereka sekali. Identiti, bahasa, budaya dan sinilah titik permulaan kita. Kalau kita abaikan semua ni, ya samalah macam kita cuba bina rumah tanpa tapak yang kukuh. Memang takkan ke mana. Sekarang, cuba kita berhenti sekejap. Saya nak tanya satu soalan mudah pada anda dan pada setiap pelajar di luar sana. Siapa kamu? Ini bukan soalan biasa-biasa. Soalan inilah sebenarnya kunci yang buka potensi pembelajaran. Sebab bila kita betul-betul hargai siapa diri seorang pelajar tu hari ini, kita sebenarnya bagi mereka kuasa untuk bayangkan siapa mereka boleh jadi pada masa depan. Cuba tengok senarai ni. Identiti tu bukan setakat nama je. Ia tentang bau masakan mak kat rumah, lagu-lagu dalam bahasa ibunda yang dia dengar, cerita-cerita yang atuk nenek dia selalu kongsi. Inilah dunia yang dikenali bagi seorang kanak-kanak. Dan ia adalah satu harta karun yang kita sebagai pendidik boleh gunakan untuk bina pembelajaran yang betul-betul bermakna. Baiklah. Bila kita dah faham asasnya, jom kita mula bina jambatan ni. Inilah metafora utama kita. Sebuah jambatan yang menghubungkan dunia seorang kanak-kanak dengan dunia pendidikan formal. Dan jambatan ni ada nama rasminya. Pendidikan Pelbagai Bahasa atau MLE. Senang cerita, ia adalah satu pendekatan di mana kita guna bahasa yang pelajar tu paling faham, bahasa ibunda dia, sebagai alat untuk ajar semua benda sambil perlahan-lahan kita perkenalkan bahasa yang baru. Yang paling penting kita kena faham, MLE ni bukan nak ganti bahasa ibunda tau, tak. Sebaliknya, ia guna bahasa tu sebagai landasan yang paling kukuh. Ia sambungkan apa yang dah sebati dalam diri pelajar, bahasa pertama, budaya, identiti dia, kepada konsep-konsep baru dan bahasa akademik yang mereka perlu kuasai untuk berjaya. So, adakah jambatan ni cuma satu idea yang sedap didengar je? Sama sekali tidak. Ia sebenarnya dibina atas asas sains dan teori yang sangat kukuh. Jom kita tengok kejuruteraan di sebalik jambatan ni. Ada seorang pakar bahasa ni, nama dia Jim Cummins, dan dia jelaskan benda ni dengan sangat baik. Semua yang seorang kanak-kanak tu tahu pasal dunia ni, dari konsep kenapa benda jatuh ke bawah, sampailah ke cerita-cerita rakyat, semuanya dikodkan dalam bahasa pertama dia. Jadi, logik tak kalau kita nak ajar dia dalam bahasa kedua, kita mulakan dengan bahasa yang dah simpan semua pengetahuan tu? Mestilah logik kan? Analogi iceberg ni memang hebat. Cuba bayangkan bahasa tu macam puncak iceberg yang kita nampak ke atas air. Tapi, di bawah permukaan ada satu asas ais yang jauh lebih besar. Inilah pemahaman konsep dan kemahiran berfikir kita. Asas ni sama je, tak kira apa pun bahasa yang kita guna ke atas tu. Jadi, bila kita kukuhkan asas ni dalam bahasa ibunda, kita sebenarnya sedang bina asas yang sama untuk bahasa kedua. Sangat-sangat efisien. Anda tahu tak, ada beza besar antara bahasa yang kita guna kat taman permainan dengan bahasa yang kita perlu untuk belajar subjek sains. Seorang budak tu mungkin petah sangat berborak dengan kawan-kawan, tapi dia masih terkial-kial nak faham ayat dalam buku teks. Sebab itulah MLE ni penting. Ia guna bahasa yang mereka dah selesa untuk bina jambatan ke bahasa akademik yang jauh lebih kompleks. Semua ni disokong oleh teori skema. Bayangkan pengetahuan dalam otak kita ni macam satu rangkaian. Setiap kali kita belajar benda baru, otak kita kena cari port untuk sambungkan maklumat baru tu pada pengetahuan yang sedia ada. Bila kita buat proses ni dalam bahasa yang kita faham sepenuhnya, sambungan tu jadi lebih pantas, lebih mudah dan lebih kuat. Teori memang menarik, tapi macam mana kita nak praktikkan? Macam mana nak buat benda ni betul-betul jadi? Okey, jom kita beralih kepada strategi konkret yang para pendidik boleh guna untuk bina jambatan ni setiap hari. Perkara pertama sekali yang kita kena ingat, bahasa ni dipelajari ikut urutan semula jadi dia. Kita takkan paksa bayi berlari sebelum dia pandai berjalan, kan? Samalah macam bahasa. Semuanya mula dengan faham melalui pendengaran, lepas tu baru datang pertuturan. Membaca dan menulis hanya akan datang bila asas lisan ni dah betul-betul kukuh.
Dan salah satu cara terbaik untuk bina asas lisan ni adalah melalui bermain. Jangan kita pandang rendah pada bermain ya. Bermain ni bukan saja-saja suka-suka tau. Ia adalah kerja yang serius bagi seorang kanak-kanak. Melalui permainan, mereka teroka idea, selesaikan masalah dan berlatih guna bahasa dalam konteks yang paling bermakna untuk mereka. Jadi, macam mana rupa benda ni dalam kelas? Bayangkan macam ni. Daripada cikgu cuma cakap berdiri, cikgu guna isyarat tangan dan sebut dalam bahasa ibunda dan semua pelajar pun berdiri. Itulah total physical response. Atau daripada baca cerita pasal apple dan salji yang tak ada kat sini, mereka baca dan lukis pasal buah rambutan dan musim tengkujuh. Ini bukan sekadar aktiviti. Inilah cara kita bina jambatan yang relevan dengan dunia mereka. Jadi, apa jadi bila pelajar ni berjaya seberangi jambatan tu? Berbaloi ke semua usaha ni? Bukti-bukti yang ada menunjukkan ia bukan sahaja berbaloi, malah ia membawa perubahan yang sangat-sangat besar. Tengok je gambar ni. Inilah rupa pembelajaran yang sebenar. Bila pelajar faham, mereka bukan lagi duduk diam. Mereka angkat tangan, mereka bertanya, mereka berani ambil risiko. Mereka berubah daripada rasa terasing kepada rasa diberi kuasa. Itulah bezanya. Keyakinannya pula boleh diterjemahkan kepada hasil yang boleh diukur. Data dari program Lubuk Amogan di Filipina, contohnya sangat jelas. Pelajar yang diajar guna bahasa ibunda mereka pada peringkat awal bukan sahaja cemerlang dalam subjek macam matematik, tapi, dan ini bahagian yang paling power sekali, mereka juga dapat markah lebih tinggi dalam ujian bahasa Inggeris berbanding pelajar yang diajar sepenuhnya dalam bahasa Inggeris sejak hari pertama. Jadi, manfaat jangka panjangnya memang sangat besar. Pelajar bukan saja jadi lebih pandai di sekolah, mereka juga jadi pemikir yang lebih kritis. Dan yang paling indahnya, pendekatan ini meraihkan dan memelihara bahasa serta budaya mereka. Ia satu kemenangan untuk pendidikan dan juga untuk warisan kita. Kita akhiri dengan satu soalan untuk kita renungkan bersama. Pendidikan ni bukan tentang suruh pelajar seberangi jurang tu sorang-sorang. Ia adalah tentang kita sebagai pendidik, ibu bapa dan komuniti bekerjasama untuk bina satu jambatan yang kukuh untuk mereka lalui. Jadi soalannya, jambatan apakah yang akan kita bina untuk pelajar-pelajar kita?